Baked potato. Ni dia resipi kita yang kedua. Antara bahan-bahan untuk baked potato ataupun kentang bakar. Kentang bakar. Nampak kena tanya orang sebelah pula. Kentang bakar. Ni dia heroin kita. Tadi hero kita ayam untuk Mexican chicken. Ni dia heroin kita kentang. Nampak ni. Kalau kita dapat yang baby potato tu lagi best lah. Lagi kecil. Sebab apa? Senang sikit kita bakar terus. Tak payah nak rebus. Yang ni kejap lagi kita kena rebus juga. Tapi sebelum tu kita potongkan dululah. Supaya dia cepat masak sikit. Kalau tak, kalau kita bakar nanti, dia keras. Makan dia tak sedap. Okey, daun parsley. Ni nak bagi abang, bagi kat abang. Dekat pasar jarang ada daun parsley. Tapi kalau kita pergi setengah pasar tu ada jual. Macam pasar tani dia ada jual daun parsley ni. Daun parsley ni dia lebih kurang macam daun sup dengan daun ketumbar. Dan kita ada garlic. Kita potong kita punya potato dulu. Potato. Potong dua. Potong gitu. Okey. Saya lebih suka yang apa tu orang cakap, yang baby tu besar-besar ni sekali jalan je. Orang makan sekali je. Kan? Tapi sebenarnya nak ikutkan sedap dia, setengah orang dia suka makan yang lembut kan. Sebab tu kita kena apa? Kena rebus dulu kan. Setengah orang dia suka makan yang terusnya rangut-rangut tu terus bakar pun lagi sedap cakap kau. Alright. Belahkan dua macam tu. Alright. Dah siap dah potong. Okey, garlic ni kita tak nak apa kacau dia. Sebab apa masa kita nak bakar nanti kita nak lepaskan seketul-seketul terus macam tu. Gaulkan sekali nanti. Okey, sebelum tu kita nak cincangkan dulu kita punya daun parsley ni. Bau dia macam dekat Cameron Highland. Kalau ada rosemary pun cantik juga. Tapi yang apa daun parsley kau. Nak sebut English ni. English parsley ni bau dia macam macam rasa dekat ladang lah. Wangi sangat. Kena dengan kentang ni. Cincangkan dia. Bagi dia betul-betul hancur. Sebab apa nanti kita nak salutkan ataupun kita nak gaulkan sekali dengan kentang tu. Cantik. Okey, dah siap potong dah semua ni. Yang ni nanti kita akan koyak. Kita akan tuang koyak-koyak. Apa ni, gaulkan sekali. Okey, yang ni dah hancur dah. Nampak tu, cantik kan? Ni juga boleh jadi dia punya hiasan. Nampak tu, orang bujang. Itu je. Nak buat apa? Jom lah, masak. Alright, kita nak start buat kita punya baked potato. Nak masak dia mula-mula macam mana? Kita pakai periuk lah. Nak rebus dia punya potato tu. Lepas tu, kuali yang seterusnya kita nak bakar dia kan. Okey, masukkan air. Agak-agak je sampai agak-agak apa potato tu tenggelam. Ni ada seorang anti Chinese lah yang bagi betul kat saya. Dia cakap, baked potato ni rebus sekejap. Baru dia apa empuk. Lain lah kalau kita masukkan dalam kita punya oven kan. Lain macam sikit kasih masuk terus semua. Tu dia. Alright, air kita pun dah panas. Kita masukkan kita punya potato. Kita rebuskan dia lebih kurang dalam 8 ke 10 minit bagi dia betul-betul empuk. Lepas tu baru kita wrap dengan kita punya, kita bungkuskan dengan kita punya aluminium foil. And then baru kita bakar. Kita rebuskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas dunia. Biasalah. Selalu orang dia nak buang kulit, tapi kali ni kita tak buang kulit lah. Kita nak makan dengan kulit-kulit dia. Kita rebuskan dia kejap. Nak tahu macam mana dia masak, kita cucukkan dia empuk. Tak payah nak empuk sangat sebab apa kejap lagi kita nak bakar tu pun dia empuk lagi empuk, 2 kali empuk. Alright, kita biarkan dia kejap. Tu dia orang bujang. 10 minit berlalu lah lebih kurang kan. Nampak kita punya potato, Nelly potato. Nampak? Tu, lekat dekat ujung garpu tu. Padamkan api, mai tunjuk. Tu, nampak lembut dia tu. Alamak. Nampak cantik tak? Okey, dah pun cantik macam tu. Cakap banyak pun tak guna. Mai kita sediakan kita punya aluminium foil. Nampak ni. Kita ambil dia macam tu. Senang je, simple je. Tak susah mana pun. Kan? Orang malas aja, malas nak buat kan. At least kalau kita apa ni, try, tak jadi pun tak apa. Janji kita ada usaha untuk cuba, aku cakap. Tu yang paling penting. Kita masukkan kita punya bawang putih. Masuk macam tu je. Tak tahu sebab apa kita nak bau-bau dia tu. Okey, kita punya ni parsley. Cantik. Okey, ni ada lebih-lebih lagi. Kita koyak sikit. Letak kat situ 2-3 pokok. 2-3 pokok, 2-3 dahan. Kan, koyak je letak kat situ. Alright. Nak sedapkan lagi, kita perasakan dia dengan black pepper sikit. Dia punya rasa kejap lagi. Bayangkan makan baked potato dengan bau daun parsley, nak pula tepi padang rumput yang
segar dan nyaman. Bau dia. Bukan nak cerita api kat apa lah. Memang terbaik lah. Garam sikit. Sebab apa tadi kita tak letak garam. Okey, gula sikit macam biasa. Kita tak pakai motor-motor, bicycle-bicycle. Kita gunakan semula jadi. Tu dia. Gula dengan garam je. Sikit je garam. Sikit je gula. Okey, gula. Dan kalau kita ada apa butter kan, butter ataupun margarin ke mentega ke, kita pulang tapi kita tak ada tu semua, kita boleh pakai minyak masak sikit lah. Alright. Kalau ada olive oil tu, cak lagi cantik lah. Nampak tu, nama pun nak membakar kan. Kena dah letak lebih sikit minyak tu. Alright. Kita gaulkan dia sikit. Panas nak gaul dengan tangan. Selalu memang aku belanja air tangan lah kan. Apa kali ni tergaulkan dia sikit-sikit je macam tu. Bagi semua bahan-bahan tu sekata, serata, sebati. Nampak cantik. Kalau kita ada mix herb ataupun herba campuran pun boleh juga kita pakai dia. Lagi sedap bau dia, lagi wangi, lagi apa orang cakap, aroma dia lagi sedap. Sedap lagi lah rasa nak makan dia tu. Alright, cantik. Tak payah nak ya sangat. Alright. Bungkuskan dia macam ni. Buatkan dia macam tu. Setengah orang dia buat macam mangkuk tu. Kan? Pun boleh. Kita buat yang paling simple lah, orang bujang katakan. Okey, cantik. Cucuk sikit atas dia. Bagi wap-wap dia keluar. Nyalakan api. Kita bakar dia sekejap. Kejap je, lebih kurang dalam 5 minit. Lepas tu dah boleh masak, dah boleh makan dah. Alright, apa jadi dengan kita punya baked potato? Apa jadi dengan kita punya baked potato? Nampak tu dah berasap-rasap dah. Mari kita buka dia. Sebab apa kita dah bakar dia kejap dah dalam tu. Tak lama mana pun, jangan risau tak masak. Sebab apa? Dah rebus tadi kan. Dia dah empuk dah sebenarnya. So, mari kita buka. Apa jadi? Panas ni. Nampak tu. Dengar tak bunyi dia tu? Ho ho ho. Tutup api lah. Bau dia apa? Sangat-sangat menarik. Tengok Om, jaga-jaga, hati-hati. Bersepah-sepah nak buat baked potato je. Nampak tu? Ni. Itulah saya cakap kalau kita bakar dalam apa tu? Bakar dengan arang kan. Kita bungkus, kita bakar dengan arang. Lagi sedap lah. Sebab apa? Arang bau dia tu pun dah menarik dah. Memang sedap. Wangi pun wangi. Okey, dah siap dah kita punya baked potato. Nak tunggu apa? Nak tunggu tengok saja korang tak gunalah. Sebab apa? Bahan-bahan pun senang je. Rugi sangat kalau korang tak try. Sebab apa? Saya dah tunjukkan dah cara-cara dia.